jangan rendah diri sangat. Dalam hidup ni kadang-kadang kan, apa yang kita ada, kita kena bersyukur. Faham tak? Faham tu. So jangan pernah rendahkan, sebabkan tak semesti semua orang akan dapat benda yang sama. Kadang-kadang kan, kita dalam hidup kita ni, apa yang kita tahu ada orang tak tahu kan. Apa yang saya tak tahu awak tahu, macam tu kan. Sebab kita sentiasa sama melengkapi, macam tu. Betul. Macam tu juga berpasang-pasangan kan. Betul. Macam tu baru kita bahagia, faham tak? Faham. Kadang-kadang awak bahagia tak? Belum lagi. Kenapa awak tak bahagia? Bagi je saja je. Tapi belum. Bagi. Awak bahagia ke tak? Saya bersyukur dengan Kena bersyukur. Apa pun yang datang, walaupun rasa benda tu tak bahagia, tapi kita kena fikir yang kedepannya ada lagi orang yang tak bahagia pada kita. Sebenarnya kita dah sedangkan bahagia, 60% kita bahagia, 40% kita kurang bahagia. Bukan kita kurang bahagia, Allah tengah uji dalam 40% sebenarnya.